mulakan cabaran. Oh, saya dapat pizza kecil. Wah, dan saya ada saiz biasa normal. Bau sedap. Gadis, ia adalah penghujung. Ya, saya pada pizza besar. Mari kita mulakan dengan saya. Baik, saya boleh menguruskan pizza saya dengan cepat. Tapi saya pasti tidak akan kotor. Teruskan. Baiklah, saya akan mula. Saya sebenarnya akan membuat awan di sini. Oh, lihat, ia ada pagar. Tidak seperti kepingan segitiga biasa yang sangat membosankan. Saya mau pizza berbentuk spiral. Wah, ada sesiapa pernah makan seperti ini? Pastinya tidak. Ini kaida saya beri terogini. Oh, ini cara yang sangat pantas untuk makan pizza. Cara ada segitiga dan kami menyusun mereka di atas satu sama lain. Kukulangkan semua. Baiklah. Tepang Evert Medornari pizza ay makan hilang. Hebat! Ya! Oh, saya sangat kenyang. Kita kena ceria dia. Ayo, jangan putus asa, Nancy. Awak seorang pejuang. Oh, ya, saya seorang pejuang. Saya boleh makan semuanya. Saya dah makan. Ya, Jill, kita bantu dia. Nancy, awak hebat. Oh, dapat makanan sedikit lagi. Dan saya ada chipper chips yang besar. Wow, ya. Lihat punyaku. Itu besar. Tenang. Apa yang awak pegang itu bayi ke? Oh, itu bukan bayi. Ini chipper chips kecil saya. Ya mungkin kecil, tapi tetap sedap. 4, 3, 2. Saya akan uruskan itu dengan cepat. Hei, tengok Jill. Dia sedang makan batang kosong. Oh, sehabis begitu cepat. Tak apa. Oh, saya gembira untuk teruskan. Pringles, bagaimana nak buka? Oh, cepat dan mudah. Bagus. Maaf, Annie. Jadi, di mana saya tadi? Betapa sedapnya. Saya tertanya-tanya bila ia akan habis. Oh, satu idea. Apa yang dia buat? Kita hanya perlu tambah sedikit kilauan. Ini akan jadi panas. Gadis-gadis. Dan sekarang chip besar saya baru saja bertukar menjadi minuman manis. Sekarang mari masukkan straw dan coba rasa cecair ini. Sedap. Lebih baik, sayang sekali ia habis begitu cepat. Nancy, berhati-hati. Aku risau tentang hidupku. Baiklah, aku akan teruskan. Wah. Oh, apa? Oh, ia sangat berat, kawan. Saya tak boleh angkat. Tolong saya. Tarik. Saya penat. Adakah terdapat gergasi? Tunggu. Satu idea. Tukul saya. Gadis-gadis, bersedia. Sekarang, Chupa Chups ini tidak akan bernasib baik. Beberapa pukulan lagi dan pasti akan retak. Tinggal sedikit lagi. Saya tidak pasti jika saya boleh buat ini. Saya tidak pasti jika saya boleh buat ini. Habis, hebat. Sekarang saya akan mencubamu. Baiklah, mari kita lihat. Ia sangat sedap. Saya mau lagi dan lagi. Oh, tak banyak lagi. Saya akan habiskan semuanya. Mulakan dengan yang paling sedap. Oh, tidak. Saya dapat botol yang paling kecil. Dan akhirnya saya mempunyai bahagian yang normal. Ia sesuai dengan saya. Lihat sini. Botol kolosal. Apa? Wah, Nancy. Adakah itu sebotol? Hah? Baiklah, benda manis kecil. Oh, lihat. Itu menarik. Oh, sudah habis. Tapi saya mau lagi. Sekarang awak, jangan risau. Saya akan selesaikannya dengan cepat. Oh, ia sangat manis dan amat sedap. Baiklah. Baiklah. Baik. Apa? Hei. Ada sesuatu di bawah. Saya perlu mendapatkannya. Apa? Saya tak boleh tinggalkan kamu di situ gula-gula. Oh, jari saya. Ia tersekat. Tolong awak. Ia tidak berjaya.
Tunggu. Saya ada penyelesaian yang betul. Kita perlukan minyak. Mari ke sini jari saya. Maksud saya, jari kamu. Saya akan selamatkan kamu. Itu dia. Sekarang sempurna. Ya. Jangan ucap terima kasih. Sila teruskan. Mudah. Sekali Berat. lagi. Semuanya. Kamu rasa kamu sangat gembira? Stop. Itu dah lazat. Gadis-gadis, Siap. jangan cemburu. Dia cuma perangkap daging. Kamu sedikit kotor. Oh, Ayo, sweetie. Oh, dan sekali lagi, saya mempunyai coklat yang paling kecil. itu sudah cukup untuk saya. Saya ada coklat Gadis-gadis. Satu idea. Untuk coklat bar kecil, dapur kecil, saya perlu makan coklat ini dengan cantik. Saya perlukan periuk kecil, meletakkannya di atas dapur. Mari letakkan coklat kecil di dalamnya. Hei, merflu tentang susu kecil tuh. Mabarnya ke dalam periuk dengan coklat, menyalakannya dan... Oh ya, ia sudah cair. Hooray! Ia menjadi coklat panas. Itu sangat comel Tak nak cuba pun, tapi ianya masih sedap. Saya dah habis. Siapa seterusnya? Oh, Yazir Tro. Hiruplah coklat dari pembungkus dan gigit. Apa yang lebih baik daripada cara ini? Oh, coklat tampaknya luar biasa. Sizir. Kenapa? Macam mana saya makan coklat bar ini? Oh, saya ada idea. Girls, lihat. Baiklah. Wah, yang lebih cantik tanpa pembungkus. Mari kita mula. Saya akan kumpulkan semua tenaga untuk menghancurkan coklat besar ini sebanyak mungkin. Nancy, awak seperti Hulk. Awak nampak tangan ini? Mereka akan buat seni sekarang. Hebat. Voila, sebuah rumah coklat. Baiklah, sekarang mari kita cuba. Ia sedap. Oh, satu idea. Tengok, saya di bawah bumbung dan bumbung ini menakjubkan. Alamak. Gadis. Ayo kita pandang seperti itu. Coklat saya. Saya bagi makan. Dinding ini berat dan rasanya sungguh lazat. Baiklah, tak banyak yang tinggal. Saya hampir selesai. Dan kepingan terakhir, itu sahaja. Hore! Akhirnya saya bernasib baik. Oreo gergasi. Dia milik saya. Apa? Wow, awak benar-benar bertuah, tapi kami tidak. Saya dapat biskut paling kecil. Baiklah, saya akan makan terus. Kita perlu celup dalam susu dan kita coba. Ia sedap. Saya ada susu. Saya suka susu. Oh, Saza. Gadis, untuk kecantikan kamu. Oh, memang banyak. Saya tidak boleh berhenti, ia juga sedap. Apa ini? Oh, alamak. Siapa seterusnya? Jom pergi. Oh, cicip tepat sekali. Sekarang giliran saya. Giliran saya. Ia kelihatan sedap, tapi bagaimana rasanya? Oreo tanpa susu bukanlah Oreo. Captain Oreo sedang berlayar jauh di sepanjang pantai susu. Oh, tidak. Captain Oreo hilang dalam susu. Saya akan mencari Anda. Hey, Oreo. Apa yang kamu buat? Ini Captain Oreo. Saya akan makan Anda juga. Anda tak boleh lari dari Nancy yang haus darah. Saya puas. Jom kita dong. Ya, betul. Gelas susu itu terlalu kecil, tapi masih patut dicuba. Anda telah mengambil masa kami. Ya, jelas ia tidak berjaya. Dia menyejukkan segelas susu. Ia terlalu kecil. Tak apa. Saya ada idea. Mari tuangkan susu pada Oreo dan siap. Kita mencuba. Apa kabar? Gadis, ia sangat sedap walaupun tanpa susu. Dan apa yang kita ada di dalam? Tarik ia, Annie. Inti yang paling sedap. Bunyi whoosh. Dan dia 100 kali lebih luar biasa dengan cara ini. Saya suka Oreo. Betapa sedapnya. Sukar untuk berhenti. Nampaknya itu semua. Adakah Anda suka cabaran ini di Power Up? Wah, itu satu baldi penuh gula Maltesers. Jadi, lihatlah itu. Dan ia menambah besar. Mike ada satu baldi penuh. Baldi besar. Tak percaya.
Mari mula dengan hari Rabu. Kenapa saya dapat yang paling kecil? Saya ada tiup istimewa. Saya boleh sedut semua gula-gula dan tangan saya tak kotor pun. Mudah dan lazat. Bagus. Mike, giliran awak. Jakian. Baiklah. Giliran saya. Saya ada sesuatu juga. Lihat itu. Sebuah kod. Mereka telah berubah sedikit. Boleh makan semua Maltesers dengan cepat. Menarik. Biar saya tunjukkan. Saya susun satu slate besar. Sekarang, kita letakkan gula-gula Maltesers di sini. Dan lihatlah, ia sangat menyeronokkan. Tidak. Mari kita cuba. Mari kita buat lagi. Hah? Hebat. Apa itu? Wah! Oh, saya rasa itu saja. Sedikit sudah tentu seperti ini masaknya. Yuk, ya. Saya akan mencobanya. Mereka sangat besar. Betapa sedapnya ini. Jumpa lagi. Apa? Kamu mahu saya berkongsi dengan kamu? Apa? Tak boleh. Ia milik saya. Saya memang tidak ada mood untuk berkongsi. Baiklah, saya akan ambil semua Maltesers sendiri. Kita perlu potong lubang yang betul di meja itu. Kemudian saya akan berjaya. Hingga Ribeiro, merupakan dia lembarnya Nancy. Apa? Mana gula-gula saya? Abu, awak dah makan semuanya. Macam mana awak boleh buat begitu? Anda kena berkongsi. Anda boleh habiskan yang ini. Betapa kecilnya pek bijirin ini. Terima kasih. Oh, Rabu ada yang biasa dan Enid ada yang besar. Lihatlah itu. Pek bijirin gergasi. Tak dapat dipercayai. Saya tidak tahu apa yang akan saya lakukan. Saya tidak tahu apa nasib saya. Mike, kita akan mulakan dengan kamu. Saya ada ide yang hebat. Saya boleh makan bijirin di meja kecil dari... Pinggan kecil. Mari tuangkan ke dalam mangkuk awak. Brilian, kan? Mula-mula, kita masuk dengan bijirin. Kemudian tuangkan sedikit susu ke atasnya. Ini akan menjadi satu. Betul-betul sedap. Bakukan! Patut cuba secepat mungkin. Teruskan dengan itu. Saya tumpahkan. Tapi makanan kecil dan berkerut. Oh, berhenti ketawa. Saya akan bersihkan diri saya. Encam Christine charge rawat tuan. Sudah setuju. Sudah sediakan pinggan seduh. Minong bijirin ke dalam mangkuk. Main ambil ikan susu. Sempurna. Tangan. Ay, sa pinasayang kita makan siya order like here. Kami adalah mabot berwarna-warni. Saya mau Oh lagi. Tuhan, saya takkan survey kalitihan. Selamat tinggal. Enid giliran awa. Bagaimana saya boleh makan warna ini? Tunggu, saya ada ide yang hebat. Saya akan ke sana sebentar lagi. Hebat, betua besar. Terima kasih. Baiklah, bilik mandi akan sesuai untuk saya. Saya tidak ada mangkuk besar, tetapi saya ada tab mandi besar. Bosan? Susu di situ. Dia pasti mempunyai cukup untuk membina satu keseluruhan. Laju hingga titisan terakhir. Dan sekarang kita boleh letakkan bir bijirin kita. Tidak ada kemuncak. Adakah kamu masih bersama saya? Hebat.
tidur. Apa? Mulai sekarang saya hanya perlu berenang ke sana. Mari, masuk! Oh ya, kita boleh mandi. Segarkan diri kita. Oh, sayangku. Jangan lemas dan pasangkan. Menarik. Daki, mau sedikit? Cobalah. Oh, apa donat kecil? Ia lebih kecil daripada cermin keemasan pada hari Rabu. Ada yang biasa. Dan Mike. Oh, dah. Ya Tuhan. Dia dapat bahagian paling kecil lagi. Berhenti. Biar saya mula. Semoga berjaya juga. Pertama, Ear caliber separate sorry all. digabungkan. Kami berjaya. Ia berkesan. Ia telah menjadi rata. Size-nya lebih besar sekarang. Sedap. Saya benar-benar suka. Baiklah, saya rasa ini sahaja. Sekarang giliran Ani. Donat saya sedang menunggu saya. Ia comel sangat. Apa yang ada pada bibir saya? Tidak. Baik, itu apa yang kau buat? Saya tidak akan cium kamu. Oh, maaf. Warna ini bagus. Dan sekarang masa untuk donat. Itu menjijikkan. Bagus. Saya mau makan semuanya. Wah, sekarang giliran saya. Yang kita perlu ukur. Faham. Satu idea datang kepada saya. Oh, saya minta Dia maaf. masih ada di sini. Baiklah, saya suka ini. Saya sayang kamu. Kenapa saya tidak mau nih kotor? Sedap. Mari Satu kita lagi, potong Mike. satu bahagian. Apa yang saya lakukan? Anda perlu cepat. Gadis-gadis itu sangat gubar. Sudah pergi. Baiklah, biarlah begitu. Saya tidak perlukan sesiapa kecuali donat saya. Ia akan menggantikan kawan-kawan dan semua hidangan saya. Terima kasih. Saya tidak tahu saya akan sampai ke penghujung. Donat kegemaran saya. kasih. Oh, Mike selesai makan selepas 100 lapisan. Kamu ingat? Sudah 101 tahun, Mike. ada. Oh, terima kasih kerana bersama dengan saya. Saya sayang awak. Apa? Sekarang giliran hidangan baru. Apa semua ini? Butang. Oh, Ini kelihatan menarik. Akan. Apa yang sedang berlaku? apa yang sedang berlaku? Oh, lihat itu. Ia adalah coklat bar kecil. Oh, tiny food sangat comel. Mari kita coba. Kakak, saya suka coklat, tapi tak ada lagi. Kenapa kita tak tekan butang itu sekali lagi? Sekarang giliran saya. Tekan butang. Wah, ini coklat kawan. Memang lebih besar. Mengeluarkan pembungkus. Dan saya perlu potong coklat jadi kepingan kecil. Pisau saya untuk itu. Itu lebih baik. Music. Terima kasih. Anda tahu tak? Satu idea terlintas kepada saya. Saya boleh buat keranda kecil saya sendiri. Biasakan diberi daripada coklat. Ladies taman shomelnya dia. Dan sekarang gas saya Harvard mencurnai. Mari kita lihat. Oh, Ini sedap. Terima kasih. Saya ingin mempunyai keranda seperti itu untuk diri saya. Sedikit lagi, Gam. Giliran awak. Mari kita Terima pergi. kasih. Apa saja yang awak kata, Rabu? Baiklah, saya tak nampak apa-apa. Ada sesuatu terbang ke arah kita.
Tidak. Berhenti. Kembali dalam kolam. Kamu tak boleh buat begitu. Terbang dari langit sekarang. Oh, sangat bahaya. Oh, apa yang patut kita buat? Anda tahu tak? Kita perlu ambil pengering rambut Anda dan halakan pada coklat supaya ia cair. Pengering rambut Anda tidak setanding dengan lontar titik saya. Terima kasih. Lebih tahu. Berlindung di bawah payung. Ini sangat hebat. Berhenti buang sampah merata-rata. Terima kasih. Maka saya Saya Georgia Baldi kecil Skittles dan dengan Solentem dan Helen Sodas not Skittles sedalam. Yang lain ada lagi. Ya, saya Georgia size sederhana. Baldi Skittles ni memang cukup untuk saya. Hey, lihat itu. Wow, saya sangat bertuah. Saya tak pernah melihat begitu banyak Skittles sebelum ini, perempuan. Baiklah, saya rasa Britney akan mula. Okey, mari kita cuba. Bagaimana saya boleh makan dengan cara yang lebih menarik? Oh, idea. Saya akan tanam Skittles, ya, dalam pasu tanah. Kami akan meletakkan gula-gula dan menanamnya. Kami akan tunggu sekejap dan sekarang pokok itu akan tumbuh. Wah, lihat itu. Pokok Skittles? Apa? Itu nyata. Oh, ya. Saya lebih suka mencuba gula-gula itu. Mereka sangat besar. Oh, ya. Biar saya cuba. Hebat. Sangat sedap. Saya suka. Saya nak cuba juga. Hey, itu bukan milik kamu. Itu milik saya. Ya, saya ada idea paling hebat sekali. Sangat baik. Tapi saya sudah tutup. Baiklah, dah habis. Kumis dengan bibir awak. Apa? Mereka berwarna-warni. Tengok tu, sangat comel. Tunggu, kenapa ia hilang? Okey, saya dah selesai. Giliran awak. Oh, terima kasih. Saya nak makan. Tuang terus di atas meja. Dan susul mengikut warna. Hebat. Sekarang biarkan saya ambil tiup saya dan makan semuanya sekali. Warna merah jambu selesai. Hebat. Wah, saya bersinar. Saya sekarang merah jambu. Hebat. Baiklah, biar saya cuba. Ya, biar saya cuba warna biru. Ya, baiklah. Wah, saya bertukar biru. Gaya yang hebat. Apa yang seterusnya? Wah, Anda bertukar warna lagi. Dan lagi, dan lagi. Yang terakhir. Dan saya hijau. Yay, hebat. Tunggu. Nicole, saya roman setenan to play Seren Slim Mount Stupid. Anda telah terlepas satu video pun. Sila suka dan jangan lupa tentang loceng itu. Nicole, Anda boleh cuba sekarang. Okey, bagus. Mari kita cuba. Saya ada beberapa gula-gula lagi selepas semua. Hola. Hey, Nicole. Swisit bekong selang. Dan cukup. Is your child toy skill? Semuanya milik Zia. Seluruh baldi Skittles ajaib ini milik Zia. Hai, stick boleh berhenti makan. YouTube saya sudah. Tunggu apa? Sudah habis? Wah, adakah saya badut sekarang? Itu kelakar. Tidak langsung tidak kelakar. Saya tak mau jadi badut. Wow, ini adalah kuih gula dengan bentuk hati. Dan jarum disertakan supaya hati boleh dipotong. Kuih Brittany lebih besar dengan bentuk segi 4. Menarik. Dan kali ini Nicole mempunyai bahagian yang besar. Lagi, kuki ini lebih besar daripada kepala awak. Semua orang pasti terkejut. Tapi kita akan mulakan dengan Monica. Itu idea yang bagus. Baiklah, cuba dulu. Apa? Oh, mari kita ambil jarum. Oh, ia sangat tajam. Baiklah, ia muat. Ada kita tuar puan bentuk ilken boleh puah. Oh, ya, ia pergi sudah seperti dia tidak melakukannya. Oh, tentu. Saya memecohkannya. Wah, Katie muka memang epic. Monica, bagaimana dengan Anda? Sekarang kita faham apa yang akan berlaku jika Anda tidak menyelesaikannya dan memecahkan biskut itu. Teman saya. Okey, mari kita semua. Saya ada tip hidup macam biskut ini. Ya, saya akan buat begitu supaya ia direndam dan menjadi lebih nipis. Oh tidak, ia pecah. Kau sentia wadah segelas besar store disediakan untuk Brittany.
Itu kuat? Baiklah, ada 2 tuala untuk membersihkannya. Jangan risau. Ini dia. Hanya Nicole yang tinggal. Ayo, buat yang slownya. Baiklah, saya ada biskut yang sangat besar dan lebih baik gunakan gergaji daripada jarum. Saya boleh melakukannya dengan lebih cepat. Saya boleh lakukannya. Amin. Baiklah, sedikit lagi dan selesai. Kewati biskut, wah. Biar saya makan supaya harus dapat hukuman awak juga. Apa? Kenapa? Kenapa awak buat begitu? Itu satu kesilapan. Tak perlu tolong. Tidak. Nicole terkena cat merah jambu. Nih, dia. Nicole, explain tuala. Itu langsung terselakar. Wah, beper kecilnya botol Fanta ini. Manis. Brittany, gimana sih dengan kamu? Saya ada sebotol sederhana Nerds Jelly. Saya suka sangat. Tunggu apa? Ada kemenangan. Saya ada sebotol besar haba buba jelly berperisa. Betapa hebatnya. Biar saya cuba. Tidak, tunggu. Giliran saya dulu. Biar saya buka botol ini. Mari kita perah keluar jelly kita. Wah, ia kelihatan sedap. Wah, mari kita cuba. Kesan eksekutor Fanta. Nicole, dan lihat snapage punya aku tinggal di tempat living lounge. Gadis-gadis, itu perlu cepat antara Nicole akan mula makan jellynya. Ups, Monica, wow. Apa itu? Tiada siapa menjangkakannya daripada kamu. Oh ya, Brittany, giliran kamu sekarang. Baiklah, mari kita cuba. Saya ada jelly dan gula-gula nuts di sini. Picit keluar. Oh, itu sangat hebat. Sedap. Yum, 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 yum. Monica, kau ada salben untuk mengganggu saya makan. Tolong. Tak mungkin, saya takkan berkongsi dengan kamu. Ya, tunggu, saya ubah fikiran. Nah, ini untuk kamu. Tidak, saya takkan beri kepada kamu. Kamu pikir begitu. Saya faham awak. Ya. Oh, Monica pasti akan ingat itu. Dan saya ada idea. Saya akan buat sandwich sendiri. Picit jam atas roti. Hebat. Hebat! Sekarang mari ambil sirap strawberry. Tuang ke atasnya. Bagus. Sekarang saya akan tambah manik-manik untuk hiasan dan rasa. Oh, cantiknya sandwich saya. Kamu suka? Oh, Monica masih tersinggung. Tak apa, saya makan semuanya sendiri. Mari kita coba. Sedap. Nyom, nyom, nyom. Sangat sedap. Saya suka. Memadamkan Brittany kena hamil sandwichnya. Sandwich manis itu sebenarnya sedap. Sekarang giliran Nicole. Buat secepatnya. Kami sudah lama menunggu ini. Hebat. Mari coba. Saya tak dapat keluarkan. Baiklah. Maaf. Botol itu terlalu besar. Susah. Considered lebih as persuasant. Singapore series untuk Cooper. Ada sebahagiannya tertuang. Gua kan biarkan waran urutan untuk yon. Ya, hebat. Dan sekarang dengan kepala. Hey Nicole, berhati-hati. Kepala saya berpusing. Tetapi agar-agar saya sudah keluar. Hebat. Ia sangat cantik. Biar saya cuba. Wow. Akhirnya. Tuan, saya bukan buat semuanya. Tunggu apa? Hidung saya melekat pada jeli itu. Aduh. Tak apa. Kita boleh cuba jeli dia sekarang. Wah, tinggi atas bangster kecil, kerepek sharpes. Ia main pedas. Brittany dia punya bangster bersaiz dari Vanessa. Tetapi Monica paling malang sekali. Dia mempunyai bangster besar. Lihat itu. Tapi ini Nicole mau menjual sedalam package konyak soh. Jadi Brittany dia peluang. Saya pasti ini akan menjadi sesuatu yang teruk. Kamu tidak boleh menakutkan saya dengan api. Mari kita coba dapatkannya. Macam budak kecil. Saya boleh mengendalikannya. Mari kita coba. Keji kurasa sipil semuanya terlihat di dalam. Wah, apa itu? Lidah saya terbakar.
Baiklah. Saya tahu apa yang tulis di beliau kesini adalah semburan mint. Ini dia Nicole. Terima kasih. Oh, terima kasih. Oh, ia jauh lebih baik. Sangat menyegarkan. Ayuh, giliran awak, Brittany. Baiklah, saya sangat takut. Saya cuma tak mahu ia terbakar sebab ketajaman. Mari kita lihat saiz keripik yang saya dapat. Wow, itu besar. Itu juga berwarna merah yang menakutkan. Baiklah, mari cuba. Oh tidak, saya tak boleh. Brittany, kumpulan selangat Sir Jill friend. Tidak apa yang mengerikan akan berlaku. Oh tidak, muka kamu merah seluruhnya. Tenanglah, ketakutan itu akan... Aku tidak lari sedai. Ada beri makan tuning. Just kalsennya dan juga terhuna. Hai, saya ibu lalunya dengan cepat. Oh, tidak, hanggang tunggu di situ fakultas fantuk sir. Ini supaya yang beda saya usulan. Oh, idea. Saya akan tuangkan air ke atas Brittany. Ia patut membantu. Brittany pasti semakin baik. Monica, awak penyelamat. Tetapi saya tidak mahu mengecewakan awak. Sekarang giliran awak. Silakan Monica, buka dan cuba. Tidak lagi, saya berharap semua orang akan lupa. Baiklah, smell suara besar. Advil kamu semua benar-benar akan menyokong saya. Itu perkara lain. Saya boleh menghadapinya dengan bantuan kamu. Saya boleh melakukannya. Biar aku hanya sebut sedikit. Oh, Ina, semuanya mendidih di dalam. Ayo, Monica. Anda boleh buat. Sokongan daripada kawan-kawannya telah memberi Monica lebih kekuatan dan keyakinan diri. Dia pasti boleh menghadapinya. Mari kita sokong Monica dalam komen. Tolong, tidak banyak masa yang tinggal. Sudah hampir sampai ke garisan penamat. Ya, dia hampir selesai. Dan oh, tidak. Monica. Oh, handphone cerewet beams QQ6 ada mangkuk air yang besar ini. Ayo. Oh, terima kasih banyak. Oh, saya bisnis itu banyak. Oh, meows tu. Ada facial recall ikan tu. Ada jelas di sini aquarium. Oh, saya baik-baik sahaja akhirnya. Oh, comelnya awak. Selamat tinggal. Paling kecil dan paling besar di dunia. Betulkah? Sebotol kecil, saya ada yang sederhana. Wah, lihatlah botol jeli madu yang besar ini. Hebat! Okay. Mereka ada yang paling kecil. Mike, jangan berani sentuh gula-gula saya. Itu saya punya dan saya akan makan. Wah, sedapnya. Ia juga menjadi gula-gula getah. Mike, giliran awak. Saya gembira untuk mulakan. Jom buka, picit keluar. Sangat menyelerakan dan sedap. Saya nak lagi. Saya mahu minum satu botol penuh. Kamu tahu, saya tak pernah rasa makanan sesedap ini. Baiklah, saya telah peras setiap titisan terakhir. Ucapkan selamat tinggal kepada botol itu. Oh, ia tersangkut. Aduh, Mike, apa yang kamu lakukan? Ia tersangkut pada rambut saya. Oh, ia tak berjaya. Saya tak tahu. Aduh, saya security audit. Nah, sudah kembali. Mike, jangan buat lagi ya. Kamu semua memang begitu. Jumpa lagi. Ia tidak berbaloi. Saya akan meniupkan gelembung. Ia sangat besar. Wah, Brady. Giliran Anda. Pete, Mary beri beliau. Oh, sudah benar-benar sih. Sudah boleh keluarnya. Saya may kondo asa. Oh, ya, tunggu di sentruk stranger Vic sarang sila. Saya ada idea. Saya akan panggil diri saya helikopter. Terima kasih kerana menonton dan jumpa lagi. Masa untuk saya pergi. Ya ampun, datang sini. Oh, apa yang Saya perlu belum church di sekitar bahagian bawah. Saya akan coba merosakkan tajuknya. Dan, hey, pergi. Mereka benar-benar angkat mischief waddle ke langit. Saya setuju. Terima kasih kerana menonton. Selamat. Tania! Max Kibuki. Oh, Saya sayang kamu semua. Gila. Ya, saya tak nampak awak. Apa? Ya, Pringles kecil ini? Serius? Saya bagaimana dengan kamu? Dan dia sangat bertua. Tunggu, Brainy telah mengatasi semua orang. Saya sangat...
Oh, Steve. Saya ada beg besar Pringles. Jangan cemburu dan awak mula. Baiklah, ya. Saya ada package paling kecil setakat ini, tapi masih ada sesuatu. Tapi cuma satu, itu tak cukup. Tak ada lagi. Oh, baiklah. Mari kita cuai apa yang kita ada. Ia sangat bejel tetapi sangat sedap. Mike, giliran kamu. Serius? Mari kita cuba. Wah, kepingan coklat memang hebat. Ini kali pertama saya mencuba ini. Ia sangat bagus. Lakukan. Bagaimana supaya jadi seperti ini? Oh, ia kelihatan sedap. Saya benar-benar mahu satu. Saya tak boleh keluarkannya, El. Baiklah, siapa lagi? Saya rasa anda ada masalah. Aku akan duduk di sini dan bangunkan kau. Jangan memanjakan saya tak tahu. Oh ya, Itulah, kamu kalah. Apa itu? Biar saya bantu awak. Saya nak dua. Saya akan muat turun. Oh, selalu. Dan saya belum... Dia tidak akan membantu. Tunggu. Saya boleh pukul sedikit. Aduh, kepala saya. Oh, tiada apa-apa. Oh, hei, tiada yang tinggal. Bagaimana kamu boleh buat macam ini? Ya. Mari kita tengok. Saya pergi dulu. Nenek, punya saya. Ya. Cakaplah. Kenapa? Semoga berjaya. Mel, Saya tak boleh bernafas. Saya tak dapat santai. Saya akan hanya tarik. Laptin itu kunci. Saya ada satu gunung penuh dengan mereka. Bir itu sangat besar. Ia terkejut. Ia benar-benar sebesar kepala saya. Ia sangat lazat. Hebat. Teruskan. Tunggu. Satu idea. Saya perlukan gelas besar. Saya akan tunjukkan apa yang akan saya buat sempurna. Kita patahkan kerepek besar itu kepada kepingan kecil dan masukkan semuanya ke dalam gelas besar. Kita perlu penuhkan sepenuhnya dengan ketulan kerepek. Seperti itu. Terus sekarang, perkara yang paling freak, ilai pesisir dan semuanya. Ini akan jadi seronok. Ke tepi. Oh! Terus sekarang saya ada segelas besar coklat cair. Oh, Coklat. cermin mata ini sangat keren. Selamat tinggal. Baiklah, masa untuk minum. Lihat straw keren saya. Sedap. Saya suka ini. Ia kelihatan lazat. Britney, boleh awak berkongsi? Tidak, saya tidak mahu berkongsi. Gelas besar gluten ini hanya untuk saya. Saya tak sangka Britney begitu tamak. Tapi kita ada straw istimewa. Dan kita boleh minum semua coklat melaluinya. Mike, ini sangat sedap. Saya tak suka tahu coklat. Apa itu sedap. Apa? Oh, Hah? Betul ke? Tak mungkin kamu tak dapat tangkap kami. Oh tidak, kamu semua ambil kamu semua semua curi coklat coklat saya. Ups, kami terkantoi. saya tidak tahu. saya keluar. Nih, apakah cube kecil Maltesers? Memang sangat sedap. Apa, cube besar Maltesers? Memang. Saya ada bola karena terdapat gini. Geraklah. Lihat itu. Akhirnya, nasib menyebelahi saya. Kita akan mula dengan Britney. Baiklah, saya ada yang paling kecil. Saya tahu apa yang perlu dilakukan. Terima kasih. Terdapat sesuatu di dalam. Ia adalah beruang gummy. Ini sangat keren dan luar biasa sedap. Sekarang letakkan penutup semula dan cuba coklat cube itu sendiri. Ya Allah, ini sangat sedap. Oh ya. Giliran kamu. Ayo, ya, mari coba. Benci sepenuhnya. Skittles dan Sprite, gula-gula kegemaran saya di dunia. Oh ya, baiklah, saya akan makan Skittles sekarang. Dan tiup penyedut istimewa ini akan membantu saya dengan ini.
Ia akan menjadi begitu besar. Laju. Sekarang, mari kita kembali kepada kubus itu sendiri. Lihat, saya bisa kremes sekarang saya pada banyak gula-gula. Jangan sentuh ya. Saya akan makan semuanya hingga ke biji yang terakhir. Baiklah, itu saja. Saya suka Maltesers. Giliran Hai sekarang? Apa yang awak buat? Baiklah, handle TP ular saya bakal pecahkan kub ini. Maltesers! Oh, ya sangat. Oh, tapi jangan makan. Mati. Kau sedang Hasad berpikir. besar. Tapi aku Marshmallow raja. besar. Satu gunung penuh. Sebenarnya ia sangat Maltesers. Oh, memang lazat. Oh, saya tahu. Saya suka. Ia sangat lembut dan sedap. Yang kedua. Ia sangat besar. Saya suka juga. Kamu tak beritahu Selamat saya tinggal. panas. Memang panas. Kamu suka? Adakah anda makan Dia gula? mungkin menyengat Oh, awak. diperasan. Saya dah hendak lemas. Awak ialah haiwan peliharaan saya. Hey, kawan-kawan, Saya minta awak selamat jangan tinggal. makan itu. Saya akan kembali. Oh, Selamat tinggal. baiklah. Saya Tak akan mengapa. kembali. Saya ada banyak lagi makanan. Oh, sedapnya. Terima kasih. Wah, sebiji kek pop kecil. Comelnya. Dan apa lagi? Baiklah, saya ada kek pop biasa. Ia juga cantik. Saya pun tak tahu apa yang sedang berlaku sekarang. Apa? Penipu. Jane, saya ada satu yang Ya. besar. Ada yang besar? Tidak. Orang Cara Britney. Betul. Hey, Dia sangat kelihatan menyelerakan dan ia sedap. Apa? Tetap. Siapa istri? Oh. Adik saya Sri Santi A. Cidiran Jake, saya Jake. bawa dia. Gigit. Ia cantik di selamnya. Saya juga mau coba. Oh. Higiran saya. Ya. Biar saya cukit pop besar saya. Apa? Oh, ia benar-benar berat. Saya tak boleh angkat. Oh, tidak. Ia tak berjaya. Baiklah. Saya boleh potong. Ia tak mudah. Tapi saya boleh buat. Oh, dan ya. Tidak, dan saya tidak mau itu. I sebenarnya Ajri sangat cantik. kehidupan. Sangat sedap. Oh, lazat. Sedapnya. Boleh kita bercakap sekejap? Kek saya pecah. Saya tak tahu. Baiklah. Terima Saya kasih, tak Tuan. tahu. Anda yang Saya terbaik. tak mau, James. Ia pasti tak sedap. Campur urusan kamu. Baik untuk kamu, kawan-kawan. Tapi Siriku mama. Siri? Sedikit coklat. Sebuah bar. Saya tidak akan rasa selesa dengannya. Tunggu. Apa? Mia, saya tak pernah nampak coklat bar sebesar itu dalam hidup saya. Oh, coklat awak nampak lucu, Mary. Awak akan mula dulu. Oh, betul. Cepat sekali. Saya ada idea. Dapur mainan akan bantu saya. Tada. Saya masak hidangan paling menakjubkan untuk mainan saya di sini. Dan kali ini, saya akan membuat lembu untuk diri saya. Kita perlu cairkan coklat dalam periuk. Seterusnya, gaul semuanya agar tidak hangus. Kemudian, saya perlukan susu. Ia dalam peti sejuk mainan saya. Itu dia. Tuangkan ke dalam periuk. Ambil cawan khas. Dan kita perlu menuang koko ke dalamnya. Ini dia. Baunya amat lazat. Mari kita coba. Anda mendapat... Ip, sudah habis? Oh, tidak mengapalah. Baiklah. Mary, awak sangat kelakar. Tapi sekarang masa untuk saya menikmati coklat saya. Keju! Jangan sentuh. Ini coklat saya. Dan Saya malah ada idea apa. saya boleh buat daripadanya. Pertama, teknik karate saya. Sekarang saya ada potongan kecil. Saya sedang bina rumah coklat.
Lihat, ia sangat besar. Hebat! Cakar burung Yoni. Hantu. Cuba ia menggigit akar. Sedap. Saya mahu lagi. Lazat. Ya. Hei! Tolong. Untuk saya? Awak mahu topi coklat saya? Jadi makanlah dengan saya. Apa Chupa Chups yang comel? Saya tak pernah lihat yang sekecil ini sebelum ini. Lollipop Maya. Gadis-gadis. Apa? Ini gila. Tetapi, jangan sentuh. Mula Mary. Baiklah. Chupa Chups saya nampak lazat. Luar biasa. Tunggu. Tiada apa-apa lagi. Cepatnya. Baiklah. Siapa seterusnya? Giliran saya. Tanggalkan pembungkusannya. Oh, ia betul-betul sempurna. Ya, sangat sedap. lazat. Oh, Stacy, lupakan dia. Ia menakjubkan. Baiklah, saya sudah selesai. Sekarang giliran Mike. Baiklah. Mari kita periksa rasanya. Membuka bungkusan. Wah, ini macam mimpi. Ia sangat besar. Mary, ini bukan untuk awak. Saya akan makan sendiri. Dan saya ada idea. Saya mau menghancurkannya. Kemana kamu semua pergi? Ini bagian paling menarik. Wah, hebat! Harus mencobanya. Saya akan ambil. Sangat sedap. Gadis-gadis, saya ada banyak kepingan kecil Chupa Chups sekarang. Sangat hebat. Apa hari ini beli syurga dengan yer? Saya boleh makan ini selamanya. Hei, tinggalkan sedikit untuk saya. Ini Oreo yang sangat kecil. Itu tidak cukup. Dan saya bertuah kali ini. Saya paling bertuah sekali. Saya ada Oreo paling besar di dunia. Kamu tidak bernasib baik. Baiklah, saya cuba dulu. Celup dalam susu. Tidak mungkin. Saya terjatuhkan Oreo kecil saya dalam segelas susu besar. Saya takkan dapatkannya sekarang. Saya kena minum. Saya kena minum semuanya. Oh tidak, sekarang dilitupi susu. Oreo saya. Sedap. Kini giliran saya. Pertama sekali datangnya inti. Oh, hebat. Sekarang kita celup. Celupkan dalam susu. Itu sudah cukup. Betapa lazat. Baiklah, saya rasa saya sudah selesai. Ini giliran Anda. Hei, mari kita coba. Kecuali gelas saya sangat kecil. Kami ambil Oreo besar di tangan kami dan cuba mencelupkannya dalam susu. Tidak, ia tidak berjaya. Hei, Chica. Ya, saya boleh tuang susu atas biskut. Itu lebih baik. Kita boleh cuba sekarang. Betapa coklatnya. Biskut coklat memang hebat. Dan kepingan terakhir. Sedap. Kita berjaya. High five, perempuan-perempuan. Adakah kamu serius? Pizza sekecil itu wujud? Wow, saya ada pizza biasa. Wow, wah, ya, pizza. Saya ada komputer terbesar di dunia. Sokong saya. Sayang, ya, oh, sudah cukup. Saya pikir pizza saya juga sedap. Mari kita coba. Saya pasti tidak akan kotor. Ia sangat sedap. Pizza ini amat lazat. Ingin bergabung. Quack, quack, quack. Mari lakukan ini. Tiada siapa yang pernah makan pizza sebegitu sebelum ini. Hebat. Dan ia sangat sedap. Baiklah, itu sahaja. Saya habiskan semua pizza.
Sekarang giliran Mary. Betul ke? Hurai. Oh, saya tahu di mana mahu mula. Saya akan membuat satu sandwich besar. Ia dibuat daripada kepingan pizza. Wow, sangatlah sedap. Oh, kawan-kawan, saya penat memegang sepotong besar sebegini. Berikan saya kat-kat itu. Mia, kamu tahu apa yang perlu dilakukan. Ini sistem sokongan kamu. Kamu yang terbaik, Mary. Saya sedang makan. Saya pemenangnya. Saya boleh tangani ini. Di sana, bunga api, dan kita akan merayakannya. Terima kasih semua. Saya tak dapat melakukannya tanpa sokongan kalian. Sekarang, wow, lihatlah tin besar Skittles itu. Ini tidak benar. Boleh ya kita kuih sekarang? Aku bisa bawah dengan kat-kat. Marifal Baran, detail yang paling padas. Kalau yang sedang ikut suka, dengan buang masa, saya tiba siya. Apa yang selalu cerewa untuk malam? Saya ada idea saya tahu terlalu untuk makan semua gula-gula dalam beberapa saat. Mari kita susun mengikut warna. Hebat. Sangat bagus. Suka. Aliar gerbang radiant untuk Lindari Mark Serbio Incher Small Perlu Straw demi Kamdal. Wah, lidah saya semua kuning. Aduhai, baiklah, ia akan berwarna lain juga. Tunjukkan saya. Wow, yang swell. Saya berkata sudah lewat hijau. Ia akan lama. Saya rasa ia akan jadi ungu di akhir. Mari kita periksa. Wow, berwarna-warni. Saya memang tidak menjangkakan ini. Jika tahu sudah selesai makin waktu untuk saya bilang. Baiklah, Mick, saya patut buang gula-gula saya. Biar saya bantu kamu. Kamu buka mulut dan saya akan lemparkan Skittles ke dalamnya. Jennifer, career suara saya kena bodoh dan berbangga oleh perbedaan saya. Seluruh orang Sweden memang gila. Ayo, tapi ia seronok. Saya akan berseru dengan around. Tidak bisa mulut makan. Wah, saya kehabisan gula-gula dengan cepat. Saya tidak perasan pun. Ini kerana kamu, saya tidak dapat mencobanya. Dan saya masih ada jalan yang panjang untuk pergi. Saya cuma akan masukkan gula-gula pertama ke dalam mulut. Mia, it's very easy to be live with a vector coming to this one. Walaupun ada sekitar untuk main dan lainnya. Ada rasa mau kami membantu, Mia? Ini sesuatu idea yang duri. Dalam minta sebenarnya saya tidak minta bantuan. Ini gula-gula saya. Kate, cepatlah. Mia nak potong straw kita. Selesai. Itu gula-gula saya. Boleh nampak saya ke? Saya tidak boleh biarkan awak mencuri gula-gula saya. Saya akan memakannya. Apa benda? Tidak! Tak boleh terlambat. Yang tidak mempunyai masa. Saya tidak boleh bergerak. Pusingkan Kita boleh kamu. datang pada dua. Saya Yang tertanya-tanya. tidak Ini bermabuk. Nutella. Dan satu kosong yang setuju untuk Nutella. Ambil kat-katku sekarang. Baiklah, saya tak ada tempat lain untuk tergesa-gesa. Mari lihat apa yang saya ada. Hebat. Saya akan jadi paling laju. Dan saya akan pergi dengan kadar sederhana. Ada hari ini. Saya yang bertuah. kasihan Kate. Anda akan menghadapi kesukaran untuk Dengan menjelaskan Sandwich Ben berbunyi. Sebenarnya saya sudah mula. Tapi pembangsaan ini menghalang. Saya perlu menebuknya. Harap kuku tajam saya boleh mengatasinya. Hebat. Akhirnya saya boleh makan sapuan coklat. Sedap. Saya punya pendal serumnya. Dan seluruh saya berbeli bangken. Kau tak boleh abaikan coklat. Sudah tiba masanya untuk saya tingkatkan kelajuan. Saya akan bergerak lebih laju. Untuk nak dari kesenangan. Tetapi, sekolah. Apa penting sesam? Saya tak pernah makan banyak Nutella sekaligus. Ini syurga sebenar. Bagi Yoda letakkan semua tangan awak di dalamnya. Tak salah kalau mandi. Sebentar lagi. Sekarang ada perkara yang lebih penting untuk dilakukan. Aku bertindak seperti babi. Saya tak boleh tengok ini. Holban Kibostingo. Berhands tangguh aku dan Jennifer. Awak tak nampak ke yang aku sibuk? Aku pun sibuk. Aku perlu buka pes coklat aku. Ternyata ia sangat susah. Wah, oh tidak. Kau memiliki Nutella di style saya. Saya tidak jelas kepada aspek
itu sudah kosong. Itu sedih. Saya akan makan saja. Tak lama lagi pun, harap semua ini segera berakhir. Berapa lama Jennifer? Pasal akhirnya Zwar. Tak layak aku menunggu ini. Tak sabar untuk makan coklat. Aku gembira untuk kamu, sudah tentu. Tapi lebih baik jika kamu berikan aku Nutella. Pelak, kau sudah pasal portion kau sekarang giliran saya. Hebat. Ia mengalir terus ke dalam mulut saya. Kamu tak perlu sudu pun. Mungkin kamu akan berubah fikiran dan masih mau berkongsi, Jennifer. Tidak. Maka, saya terpaksa guna pelan sandaran. Saya akan makan ini semasa tiada siapa yang melihat. Saya serius pampering for pest and work dekori sejak. I'd say berset senior way. Bodoh. Oh, dia tak faham. Ini peluang saya untuk ulang helah saya. Super. Bukan lagi semudah saja bayang seribu saya berfokus dengan betul. Sedap. Saya faham semuanya. Ini kerja Mia. Baiklah, saya akan dapatkannya. Mungkin saya akan cuba lagi. Dan saya juga. Betapa sakitnya. Aku en spoiler som was jag kasi ko Mia. So, kawan favorit mal for at just like asin ko makuha na berakhir. Jadi aku satu-satunya yang tinggal. Tapi aku tidak perlu terburu-buru. Aku tidak terburu-buru. Pertama, perlahan-lahan buka balang itu. Sebagai saya pernah beristirahat play. Saya tak boleh tunggu. Dari Malaka kerana membantu saya. Tapi jangan gemetar sangat. Hai, tenang, saya harap saya boleh uruskan ini sendiri. Saya takut tidak boleh. Biar saya bantu awak, tolonglah. Tolong, Kate, jangan. Oh, itu sahaja. Oh, baiklah. Sir Carr said. Terima kasih sekali lagi. Ya, terima kasih. Jadi saya boleh rasa hidangan saya. Coklat. Mungkin saya patut lakukannya untuk dia juga. Naik sinilah High Color Laos nyari. Tempatnya sangat dekat. Jennifer, bangun. Saya tak boleh lihat lagi. And sour chocolate. Semua semuanya mereka dengan Kate. Ayana akhirnya mencoba Nutella. Oh, kita sudah kembali. Ia sangat enak menunggu. Cermat sekali menunggu. Dan di mana makanan kita? Saya nampak ice cream. Balang besar. Super. Sabar untuk melihat Trolley. yang... Oh, tidak. Saya akan bergerak perlahan seperti kura-kura. Dan saya boleh mereka orgasmi seperti makalat na adorable. Ari, segar kan diri. Jennifer, flature dan berai studio si berberan. Ya, tetap. Beri dah sedikit masa. Boleh yang combat Mia. Maaf, tapi saya sekadar masa untuk menunggu. Saya mahu makan ice cream saya sebelum ia cair. Hanya ada kolesterolkannya. Itu tersekat. Hebat. Akhirnya dapat. Nampak macam ice cream besar. Cumanya tanpa coklat. Apa? Bagus. Apa yang salah dengan kamu, Mia? Tiada apa, semuanya baik-baik saja. Cuma berasa sedikit sejuk di sini. Tetapi keadaan terkawal. Entah kenapa, saya tak pasti tentang ini. Oh, tidak. Mia benar-benar sejuk. Pelayang conference, Jennifer. Ada ganda wang strawberry. Itulah suruh Haisal. Lebih ramai ambil pengering rambut. Ayo! Saya boleh bergerak lagi. Jangan berhenti, Kate. Oh, terima kasih banyak. Ternyata sembahyang makasih, zakti luana lagi. Betul sekali, mari kita ambilnya. Kerana ia berakhir dengan baik, bolehkah saya mencoba ice cream saya? Selain itu, saya sudah ada rancangan istimewa. Saya ingin membuat kon untuk diri saya sendiri. Ia akan jadi sangat cantik. Anda akan lihat. Super. Tidak sangka ia begitu hebat. Betapa besarnya ice cream awak. Ini luar biasa. Kenapa awak tak tanpa saya, Kate? Makan? Mungkin kerana awak mahu makan kon itu. Saya rawas biar kita menyerahkannya. Maaf Mia, tapi ini kon ice cream saya. Saya yang buat, jadi saya akan makan juga. Sedapnya. Saya sangat gembira. Tak kira dari sisi mana Anda jilat, ia memang hebat. Saya Arida Reus Referem. Awas Semang Sereno. Oh, tidak. Kon ice cream saya akan...
Itu terlalu. Yang aku kade, apa-apa saya mau berlakuar. Balas saya satu-satunya yang tinggal. Oh, ada siar ice cream saya seorangnya. Naik over jadi boil semua ada membawa ada juga kebaikannya. Sekarang saya boleh meminumnya. Tidak. Hati-hati Jennifer, tolong. Jangan risau, saya akan coba untuk tidak memercik sesiapa. Dia perlahannya semua perayaannya. Dari rasanya saya